Okey, sekarang semua orang tahu bila kita di era digital online ni, kita kena belajar buat website lah, sales page lah untuk nak exposekan diri kita. Tapi kadang kita sebagai peniaga ni, kita dah ada kita punya Facebook, dah ada kita punya Instagram, kita punya TikTok. Follower kita pun ramai kat situ kan. Jadi bila kita buat live ke apa ke, kita punya content semua ada sambutan. Jadi bila nak fikir buat website ni, kita akan struggle kan. Pening lah macam mana nak kena siapkan website pula, sales page pula. Dah lah tak reti langsung berkenaan dengan online ni kita tak pandai. Okay, nak buat guna-guna application ke webs ke apa sebenarnya kita tak pandai. Jadi macam mana, dan lepas tu sebenarnya kenapa nak kena ada sangat? Kenapa nak kena ada sangat kita punya website dengan sales page ni? Jap, kita cuba tanya dengan kita punya Mr. Zam. Soalan apa tadi? Sales page ataupun website, kenapa nak kena ada? Saya ada satu soalan untuk pada semua orang. Sebenarnya pernah tak dalam ramai-ramai ni, pernah tak korang pembeli dalam sales page ataupun korang tak perasan yang korang tengah membeli dalam sales page? Saya bagi contoh kepada siapa yang pernah subscribe untuk masuk seminar ataupun pernah subscribe untuk membeli e-book di Facebook, di Instagram, di mana bila anda klik je kat situ, dia akan keluar satu page kecil yang akan menceritakan pelbagai segala macam masalah dalam page tu. Itu dinamakan sales page, kalau korang perasan lah. So itu ialah sales page yang diwujudkan untuk menampung keperluan daripada Facebook yang datangnya, dan yang lead yang datang daripada Facebook tu. So apabila leads yang datang daripada you punya social media akan dibawa ke mana? Akan dibawa ke mana? Itu ialah sales page. Okey, untuk website pula, jika anda dah establish sesuatu business dan bukan masa untuk menjual lah, maksudnya nak adakan identity business tu sendiri, itu dinamakan website, di mana kita akan parking keseluruhan informasi-informasi bisnes kita ataupun informasi-informasi produk kita ke dalam website. Sales page ialah daripada social media, kita terus divert kepada you punya page untuk penjualan, dan untuk website ialah untuk identity you punya business dan you punya produk. Lebih kurang lah kalau you boleh fahamkan konsep tersebut. Okay, clear sangat-sangat. Jadi nampak tak? Betul, memang you kena ada you punya social media. Alright, so itu wajib ada. You punya Facebook, you punya TikTok. Tapi sekarang bila diorang dah jumpa kita dekat Facebook dengan TikTok tu, kita nak suruh dia hubungi kita tu dekat mana? Betul, memang you boleh iklankan kan? Tapi kan kita boleh iklankan kita punya contact number kat situ, ataupun email kan? Ataupun sekarang diorang pakai Linktree atau apatah lagi macam-macam yang ada untuk divertkan lah, bawa masuk ke dalam kita punya kontak kita. Jadi kaedah yang diorang pakai tu, Okay, macam tadi daripada social media terus kepada sales page. Kita ambil contoh sales page sekarang ni Macam you all pernah tengok, semasa kita nak membeli e-book lah contohnya kan, daripada Facebook, daripada Instagram, kita klik je dia punya link, dia akan terus bawa kepada sales page. Dan dari situ korang you all akan baca cerita-cerita dalam tu. Okay, so untuk kepada business owner di luar sana, kalau you all nak saya berikan tugas untuk you all karang cerita-cerita tu sehingga kepada button membeli, saya rasa memang tak masuk akal lah you all nak karang benda-benda tu semua satu persatu kan. So inilah sales page AI generated yang saya dah pemudahkan untuk you all buat dengan sekelip mata. Generatekan all the copywriting, menjadikan satu page jualan sehingga ke satu button CTA, dipanggil button CTA, call to action, yang membolehkan mereka pembeli menekan button tersebut untuk membuat pertanyaan ataupun tindakan membelilah. Ya Allah, sangat clear. Nampak tak? Maksudnya daripada you punya information, bukan information, apa benda yang you tengah promote dekat dalam you punya social media, Facebook ke TikTok tu, kemudian korang nak kena bagi tahu cerita apa benda yang korang tengah nak menjual kan. Right? So dengan ada ni, dia dah bawa semua cerita tu. Ni lah sales page korang, dia bawa cerita tu, dia bawa cerita. So dia ada dia punya copywriting kat sini. Jadi daripada copywriting ni, dia akan bagi you dua pilihan. Sama ada you nak stay terus baca dan kemudian nak buat apa. Sama ada you nak keluar terus tanpa buat apa-apa tindakan, atau you perlu buat tindakan
tekan apa-apa benda yang you nak kena beli ke, tindakan ke, nak bagi information email you ke sebab you nak set appointment. Itu maksudnya sales page ni membantu you punya audience yang bakal menjadi klien untuk mengambil tindakan. Kalau dekat Facebook, orang duk scroll lalas tak buat apa-apa tindakan macam tu. Facebook nama dia social media, orang akan scroll cari you punya cerita saja. Diorang suka membaca cerita. Betul. Cerita untuk kita tahu cerita dan masalah semua orang. So dia akan scroll. Dalam masa itu akan ada keluar iklan, contohnya iklan kita. Scroll. Dia akan membuat satu button action kat situ, dan daripada button action itu akan pergi ke sales page, dan daripada situ pembeli akan cari informasi-informasi yang mereka nak ataupun kaedah-kaedah yang dihantar kat situ, sehinggalah ada button CTA, call to action kat situ untuk mereka bertanya ataupun membeli. Sekiranya mereka perlukan informasi lebih mengenai apa yang anda jual, apa yang anda buat sepanjang aktiviti perniagaan tu, mereka boleh, mungkin kita boleh sediakan satu lagi button dekat sales page ni, button ke website anda, dan di situ ada informasi penuh mengenai syarikat, ketelusan dan pelbagai lagi mengenai perniagaan anda. Okey. Alhamdulillah. Saya rasa macam siapa-siapa peniaga yang mungkin dah 3-4 tahun, mungkin pening-pening juga kan, dah pernah masuk macam-macam kelas, saya tahu. Lepas tu you postpone nak buat you punya website atau sales page ni, you postpone delay. You bayangkan saya buat ni tadi from scratch, dari zero. Saya hanya reka dalam beberapa line punya wording. Okey, bukan paragraf, satu paragraf je, dalam beberapa line je. Okey, dan dia keluarkan ni. Tanpa perlu saya pandai nak buat prompting ke apa ke, keluar ni terus. Alright, dan ni saya dah boleh share dah link dia. Link ni dah ada, saya dah boleh share kan. Alright, so kalau saya nak iklan masuk dalam FB Ads dah boleh. Kalau saya nak blast kat pada semua saya punya contact number dah boleh. So diorang akan terus pergi, diorang akan masuk sini, saya page ni, diorang akan klik, tekan buka-buka, baca, fahamkan apa semua, dan kemudian diorang dah boleh buat tindakan kat sini. Okay, jadi ambil tindakan segera untuk you all pergi sini, sebab ini kita buat dalam kurang dalam masa mungkin tempoh sangat tempoh terdekat, tempoh yang pendek, untuk bagi harga yang tak masuk akal ni. Okay, jadi you all pergi dulu, pergi Google, check, search kat situ, pergi Business Live, tekan dan cuba. Ada trial pun ada kan. Once ada anda buat data minat je, untuk login ke situ, kita akan bagi 2 atau 3 kredit untuk buat trial. Dari situ anda boleh cubalah tengok hasil apa yang keluar daripada apa yang anda cuba reka itulah. So mengikut bisnes masing-masing. So boleh cuba dulu, jangan lepaskan peluang ni, masuk dan cuba dahulu. Okay. Itu saranan saya lah. Alright. So ambil tindakan segera, sebab nanti sekarang takut nanti you dah terlepas sebab slot tu dah habis, dia terhad. Okay, daftar sekarang, masukkan dulu semua data you, kemudian you pergi kat sini. Alright, baru dapat guna yang trial tu percuma, atau you terus guna je yang starter tu, yang mana ini adalah untuk promosi terhad launching price kita RM10.90. Thank you. Okay, Business Live. Assalamualaikum.